Hari ini kita dengar pula sebuah kisah seram dari Laos. Ada seorang pendengar yang pernah mengalami satu kejadian menakutkan di sana. Nak tahu apa yang terjadi? Jom saya ceritakan. Selamat sejahtera kepada semua pendengar setia kisah seram. Walaupun kita baru sahaja melangkah ke tahun baru, suasananya masih terasa. Sesiapa yang ada rancangan untuk tahun ini, teruskanlah, jangan berlengah. Semoga tahun ini menjadi tahun di mana semua usaha anda berjaya dan membawa kemakmuran. Semoga anda semua terus menjadi pendengar setia untuk jangka masa yang panjang. Kisah untuk episod kali ini, sebenarnya saya agak ragu-ragu sama ada mahu menceritakannya dalam segmen kisah seram luar negara atau segmen permintaan pendengar. Setelah difikirkan, kisah ini bukanlah tentang orang Thai yang jumpa hantu di Laos, tetapi ia datangnya daripada saudara kita, orang Laos sendiri yang mengalaminya. Oleh itu, kisah pada hari ini perlu didengar dengan penuh kebijaksanaan. Ini adalah kisah yang berlaku dalam sebuah suku kaum Hmong, di mana sekumpulan kanak-kanak keluar bermain di kampung dan terjumpa sebiji telur ayam di atas rumput. Mereka mengambilnya tanpa mengetahui bahawa itu adalah hantu telur, sejenis hantu purba suku kaum Hmong. Kisah hari ini, saya boleh katakan, sangat menarik dan pastinya sukar untuk didengari di tempat lain. Jadi, jangan tidur awal lagi ya. Ada yang baru saja saya beri salam sudah terlelap. Cuba dengar dahulu kisah seram yang akan saya sampaikan ini. Baiklah, tanpa membuang masa, pejamkan mata anda dan dengar dengan teliti. Kisah hari ini merupakan kiriman daripada seorang pendengar. Saya akan gunakan nama samaran Cik Ida. Cik Ida ialah seorang daripada suku kaum Hmong dari kampung Nam Krata di Laos. Kisah yang akan saya ceritakan ini, walaupun bukan pengalaman Cik Ida secara langsung, tetapi ini adalah kisah yang diceritakan oleh ibunya. Terdapat dua buah cerita, dua kejadian yang akan anda dengar hari ini. Dan saya harus katakan, kisah hantu yang diceritakan oleh orang dari suku kaum Hmong ini memang sangat sukar ditemui di tempat lain. Kisah pertama berlaku di wilayah Boli Khamsai, Laos, kira-kira 30 tahun yang lalu, ketika ibu Cik Da masih kanak-kanak. Ibu beliau mempunyai 10 orang adik-beradik, 2 lelaki dan 8 perempuan. Keluarga di rumah ibunya berada dalam kategori sederhana. Tidaklah kaya raya, tetapi tidak juga sampai kesempitan dan sukar mencari makan. Pada zaman itu, rumah yang didiami ibunya terletak berdekatan dengan tanah perkuburan. Ini kerana budaya orang Hmong suka mengebumikan si mati berdekatan dengan rumah, menyebabkan kampung dan tanah perkuburan berada di kawasan yang sama. Pada suatu hari, kedua-dua abang kepada ibunya, iaitu pakcik beliau, membawa adik perempuan kedua mereka yang bernama Mai dan adik perempuan bongsu yang berumur 1 tahun keluar bermain di luar rumah. Mereka berempat, iaitu 2 orang pakcik, seorang makcik dan seorang lagi makcik bongsu, berjalan-jalan di sekitar kampung. Tidak pergi jauh pun. Ketika sedang berjalan sambil bergurau senda, Abang Sulong, saya namakannya Pakcik Tong, ternampak sebiji telur ayam terletak di tengah-tengah rumput, seolah-olah ada ayam yang bertelur dan meninggalkannya di situ. Sebagai seorang kanak-kanak, apabila melihat telur ayam, dia tidak berfikir panjang. Pakcik Tong menoleh ke kiri dan ke kanan dan nampaknya telur itu tidak berpunya. Dia terus mengambil telur ayam itu dan memberikannya kepada adik perempuan kedua, iaitu Mai, untuk dipegang. Kemudian, keempat-empat kanak-kanak itu berjalan pulang sambil bergurau senda sehingga tiba di rumah. Apabila sampai di rumah, nenek mereka ternampak Mai memegang telur ayam. Nenek pun bertanya, "Kamu ambil telur ayam ni dari mana?" Pakcik Tong yang mengambil telur itu menjawab, "Oh, saya ambil dari belakang kampung, Nek." Sebaik sahaja nenek mendapat tahu, dia sangat terkejut. Nenek tahu bahawa telur yang diambil itu bukan telur biasa. Ia bukan telur yang keluar dari ayam, tetapi ia adalah telur hantu atau yang dipanggil hantu telur ayam. Sejenis hantu khas bagi suku kaum Hmong. Rupa hantu telur ayam ini, menurut pencerita, adalah seperti hantu kanak-kanak kecil. Matanya berlubang, rambutnya putih dan matanya berwarna merah. Ia suka bermain dengan telur ayam dan akan meletakkan telur sebagai umpan untuk memerangkap mangsa. Nenek, apabila melihat keadaan itu, terus memarahi Pakcik Tong. "Kenapa kau pergi kutip? Tak tahu apa-apa ke? Benda tu tak boleh diambil. Dari mana kau ambil? Pergi pulangkan sekarang juga." Selepas dimarahi nenek, Pakcik Tong segera mengambil telur ayam itu dan meletakkannya semula di tempat asalnya.
Dia berlari dari rumah untuk meletakkannya kembali dan terus berlari pulang. Malam itu, nasib mereka baik kerana tiada kejadian seram yang berlaku. Tetapi, keesokan harinya, Mai, orang yang memegang telur ayam yang dibawa pulang oleh Pak Cik Tong tiba-tiba jatuh sakit. Dia demam dan sakit kepala. Jadi, dia berehat di rumah. Pada waktu siang, tiada sesiapa di rumah. Orang dewasa semua keluar bekerja, manakala adik-beradik lain keluar bermain. Tiada siapa yang menjaga Mai. Rupa-rupanya, Mai yang sedang sakit di rumah itu tiba-tiba bangun dan berjalan ke tanah perkuburan berdekatan untuk bermain. Kemudian dia pulang semula ke rumah tanpa diketahui sesiapa. Perkara ini hanya diketahui apabila nenek pulang ke rumah dan Mai sendiri yang menceritakannya. Mai memberitahu neneknya, "Nenek, tadi siang ada seorang abang bawa saya pergi main kat tanah perkuburan. Saya main macam-macam kat sana." Mai terus berceloteh dan kemudian menyebut nama seorang penduduk kampung yang sebenarnya telah meninggal dunia. Mai berkata lebih kurang begini, "Nenek, saya jumpa Pak Cik Feng duduk menangis di sana. Kesian dia." Nenek yang mendengar pada mulanya tidak mengambil pusing. Dia fikir mungkin budak-budak bercakap merapu dan tidak berasa curiga. Dia menganggap Mai mungkin sedang demam dan bermimpi atau berkhayal ada orang membawanya bermain, padahal mungkin tiada sesiapa pun. Nenek tidak fikir ia adalah sesuatu yang benar. Tetapi apabila malam menjelang, Mai berubah menjadi orang lain. Dia duduk merenung adik-beradiknya yang lain dalam diam, tidak bercakap sepatah pun. Sebelum tidur, dia memandang orang lain tanpa berkelip. Namun, tiada siapa berkata apa-apa kerana menyangka Mai berkelakuan begitu kerana sedang sakit. Nenek pula sudah terlupa sepenuhnya tentang insiden pakcik-pakciknya mengutip telur hantu. Tambahan pula, orang lain tidak tahu menahu tentang hal ini. Nenek tidak terfikir bahawa Mai yang memegang telur hantu itu, walaupun Pak Cik Tong yang mengutipnya. Nenek menyangka setelah Pak Cik Tong memulangkan telur itu, semuanya akan selesai. Namun, pada hari berikutnya, keadaan Mai semakin teruk. Nenek pun membawa Mai untuk mendapatkan rawatan. Pencerita tidak pasti rawatan apa yang diberikan, sama ada ke hospital atau berjumpa bomoh di kampung. Tetapi keadaan Mai tetap tidak bertambah baik. 2 hari kemudian, Mai meninggal dunia. Pada hari kematian Mai, ibu pencerita dan abangnya yang kedua, Pak Cik Jun, jatuh sakit demam pada masa yang sama. Ini menyebabkan kedua-duanya terpaksa menghadiri upacara pengebumian dalam keadaan tidak sihat. Inilah sebabnya mengapa selepas ini, ibu dan Pak Cik Jun mula mengalami kejadian-kejadian aneh. Orang Hmong mempunyai satu kepercayaan. Jika kita sakit atau badan tidak sihat, kita tidak boleh menghadiri upacara pengebumian. Tetapi upacara kali ini adalah untuk ahli keluarga sendiri, jadi ibu pencerita dan Pak Cik Jun tidak boleh untuk tidak hadir. Pada suatu malam, selepas upacara pengebumian Mai selesai, ibu dan Pak Cik Jun yang masih demam sedang duduk makan nasi. Ketika sedang makan, tiba-tiba ibu pencerita terpandang kelibat Mai yang sudah meninggal dunia, berdiri di pintu depan rumah. Mai memakai baju hitam dan sedang menunggang seekor harimau. Di sebelahnya, ada seorang kanak-kanak kecil berwajah putih sedang berdiri. Ibu pencerita berkata, kanak-kanak kecil yang dilihatnya itu mungkin adalah hantu telur ayam yang telah mengambil nyawa Mai. Kedua-dua lembaga itu berdiri di hadapan rumah sambil tersenyum lebar kepada ibu pencerita. Bukan ibu seorang sahaja yang nampak. Pak Cik Jun yang sedang makan di situ pun nampak juga. Pada masa itu, Pak Cik Jun menjerit ketakutan di meja makan. "Adik dah balik. Adik datang." Dia tunggang harimau dengan siapa tu? Dia senyum dekat kita. Selepas itu, ibu pencerita dan Pak Cik Jun mula menangis di meja makan. Menangis kerana ketakutan. Bagi orang Hmong, harimau dianggap seperti jelmaan hantu jahat. Mereka sangat takut akan harimau. Nenek yang mendengar bunyi bising dan tangisan kanak-kanak datang untuk melihat. Nenek bertanya, Mana adik kamu? Kat mana dia?" Ibu dan Pak Cik Jun menunjuk ke arah pintu depan rumah dan berkata serentak, "Tu, kat situ, kat situ." Nenek terus menjerit keluar. Lebih kurang begini bunyinya, "Kau dah mati. Kenapa kau balik lagi? Tak malu ke? Kenapa kau datang sini? Tak malu pada kampung ke?" Selepas itu, nenek turun tangga dan mengambil cili kering untuk dibakar.
Sebab mengapa cili kering dibakar adalah kerana ia merupakan satu lagi kepercayaan orang Hmong. Mereka percaya bahawa hantu takut kepada cili. Nenek pun membakar cili di seluruh rumah. Bau cili yang dibakar itu sampai kepada moyang pencerita yang berada di dalam rumah. Moyang pun keluar untuk melihat apa yang berlaku. Ketika dia sedang menuruni tangga, tiba-tiba seperti ada seekor anjing kecil atau kucing berlari melintas di hadapannya, menyebabkan moyang hampir jatuh tangga. Nasib baik dia sempat berpaut pada pemegang tangga. Tetapi ini seolah-olah satu petanda buruk. Dia segera bangun dan terus turun ke bawah. Apabila sampai di bawah, moyang melihat nenek sedang membakar cili. Dia bertanya, "Kenapa ni? Kenapa kau bakar cili banyak sangat?" Ibu pencerita pun menceritakan bagi pihak nenek tadi Mai balik. "Saya nampak Mai tunggang harimau dengan seorang budak entah dari mana." Moyang apabila mendengarnya terus terkejut. Tambahan pula, dia baru saja dilintasi oleh sesuatu sehingga hampir jatuh. Dia berfikir mungkin roh Mai tidak tenteram. Orang-orang dewasa pun berbincang untuk mencari hari yang sesuai untuk berjumpa bomoh atau pawang bagi mengetahui mengapa roh Mai masih berkeliaran. Tetapi belum sempat mereka mencari hari, satu lagi kejadian berlaku. Keesokan harinya, semua orang keluar ke ladang seperti biasa. Nenek bekerja seorang diri di satu kawasan. Ketika sedang bekerja, dia teringat akan Mai yang telah pergi. Dia tidak dapat menahan sebab lalu menangis sambil bekerja kerana terlalu rindu. Ketika dia sedang tenggelam dalam kesedihan, tiba-tiba kedengaran satu suara nyaring seperti suara kanak-kanak memanggil, "Ibu Mai! Ibu Mai!" Nenek terhenti. Dia berhenti menangis dan melihat sekeliling. Tiada seorang pun kanak-kanak di situ. Pada mulanya, dia fikir dia tersalah dengar. Tetapi beberapa saat kemudian, suara itu berkata lagi, "Ibu Mai, kerja seorang diri ke? Marilah bagi susu pada anak kau ni. Anak kau lapar." Nenek apabila mendengarnya terus menjerit, "Kau siapa ha? Panggil aku tengah-tengah hari buta ni. Kau nak aku sumpah seranah ke?" Sebaik sahaja dia habis berkata-kata, sebiji batu kecil dilemparkan dan terkena pada nenek. Saya ulangi, di situ tiada sesiapa. Tetapi ada batu dan tanah liat dilemparkan ke arahnya. Dia terkejut dan terus berlari pulang ke rumah sekuat hati. Malam itu, nenek jatuh sakit. Keesokan harinya, keluarga mereka pergi berjumpa bomoh untuk mengetahui punca kejadian aneh ini. Bomoh itu berkata lebih kurang begini, anak perempuan yang bernama Mai itu rindukan ibunya. Semalam dia datang melawat. Selepas itu, bomoh pun memulakan upacara untuk melepaskan roh Mai. Sejak hari upacara itu selesai, tiada sesiapa lagi di dalam rumah itu yang nampak roh Mai. Kisah kedua. Kisah ini pula berlaku kepada abang kedua ibu pencerita, iaitu Pak Cik Jun. Orang yang sama yang melihat Mai di depan pintu rumah bersama ibunya. Kembali ke masa ketika Pak Cik Jun berumur 10 tahun. Pada suatu hari, dia dan dua orang kawannya mengajak satu sama lain untuk bermain basikal di sekolah di kampung sebelah. Mereka bertiga pergi ke sana. Mereka bermain dari waktu cerah sehinggalah matahari mula terbenam. Entah mengapa, tiba-tiba Pak Cik Jun mengajak kawan-kawannya, "Jom main sorok-sorok nak tak? Jomlah." Kedua-dua kawannya, namanya pun budak-budak, terus bersetuju. Boleh juga. Yom. Waktu itu sudah sekitar pukul 5 petang, hampir pukul 6. Langit sedang mula gelap. Orang tua-tua selalu pesan, jangan main sorok-sorok waktu senja. Tetapi, mereka bertiga langsung tidak teringat pesanan itu. Pak Cik Jun dan dua orang kawannya bersetuju bahawa untuk pusingan pertama, kedua-dua kawannya akan menyorok, manakala Pak Cik Jun akan menutup mata dan mencari. Selepas bersetuju, kawan-kawannya terus berlari mencari tempat persembunyian. Pak Cik Jun pula menutup mata sambil bersandar pada tiang dan mula mengira 1, 2, 3, 4, 5. Kedua-dua kawannya berlari mencari tempat menyorok di bangunan sekolah, di dalam tandas dan di merata tempat. Sudah tentu pada waktu itu tiada sesiapa di sekolah selain mereka. Tetapi kedua-dua kawannya ketika sedang mencari tempat menyorok, ternampak seorang perempuan berdiri di tepi bangunan sekolah. Perempuan itu berambut panjang separas pinggang, memakai pakaian tradisional Hmong dengan skirt bercorak Hmong, berdiri membelakangi mereka. Kedua-dua kawannya hairan. Siapa pula yang berdiri di situ pada waktu begini? Mungkin cikgu?
atau orang kampung, mereka melihat perempuan itu berdiri kaku. Belum sempat mereka berbuat apa-apa, tiba-tiba perempuan yang berdiri itu memusingkan lehernya ke belakang, menampakkan wajahnya yang busuk dan hancur sehingga tidak dapat dikenal pasti lagi. Mereka berdua lari lintang pukang pulang ke rumah masing-masing, lari menyelamatkan diri. Sementara itu, Pak Cik Jun yang sedang bersandar pada tiang belum pun sempat mengira sampai 10, kawan-kawannya sudah lari pulang. Dia tidak tahu apa-apa. Dia terus mengira. 8, 9, 10. Sebaik sahaja sampai 10, keadaan menjadi sunyi sepi. Dia pun mula mencari kawan-kawannya. Biasanya, budak-budak akan menyorok di belakang semak, di belakang tempayan atau di dalam tandas. Dia berjalan ke arah semak dahulu. Dia meraba-raba dengan tangannya. Ketika tangannya dimasukkan, sentuhan pertamanya terkena pada tangan seseorang. Pak Cik Jun yang tidak tahu apa-apa menyangka itu tangan kawannya. Sebaik saja dapat memegangnya, dia terus menggenggam tangan itu dan menjerit, "Dapat." Namun, apabila dia berkata, "Dapat," tiada sahutan atau suara daripada kawannya. Pak Cik Jun yang masih memegang tangan itu menjengukkan kepalanya ke dalam semak. Dia melihat tangan yang dipegangnya adalah tangan seorang perempuan yang sedang mencangkung, mendongak memandangnya. Wajah perempuan itu seperti wajah orang yang telah mati beberapa jam. Bengkak, pucat lesi, mulutnya bengkak dan matanya terjegil keluar dari soket. Melihat itu, Pak Cik Jun terkejut hampir pingsan. Dia segera melepaskan tangan itu dan berlari sambil menjerit memanggil kawan-kawannya, tetapi tiada seorang pun yang menyahut. Dia terus menjerit, "Woi, korang kat mana? Korang kat mana?" Apabila tiada jawapan, dia terus mengayuh basikal pulang ke rumah dengan segera. Apabila sampai di rumah, kerana masih kanak-kanak, dia tidak berani memberitahu sesiapa tentang apa yang telah berlaku. Dia takut dimarahi ibunya kerana bermain sorok-sorok pada waktu senja dengan kawan-kawannya. Dia cuba berlagak seperti biasa, makan, mandi dan tidur. Pada zaman itu, rumah mereka hanya mempunyai satu bilik tidur, iaitu bilik datuk dan neneknya. Ibu dan adik-beradiknya yang lain akan tidur di luar bilik. Malam itu, Pak Cik Jun menghamparkan tikar dan memasang kelambu untuk tidur seperti biasa. Ketika dia hampir terlelap, dia terdengar bunyi pintu rumah dibuka, berkeriut. Dia menoleh untuk melihat. Apa yang dilihatnya ialah seorang perempuan berambut panjang, wajahnya bengkak kembung, memakai pakaian Hmong, perlahan-lahan berjalan masuk ke dalam rumah. Dia yang melihatnya terus terkejut dan hanya mampu terbaring kaku, pura-pura tidur. Dalam hatinya dia berfikir, "Celaka, benda ni ikut aku sampai ke rumah." Dan apa yang tidak dijangka berlaku selepas itu, perempuan berpakaian Hmong itu berjalan ke arah tempat Pak Cik Jun tidur dan mengusap kelambunya dengan tangannya. Pada masa itu, Pak Cik Jun memejamkan mata, tetapi dia dapat mendengar bunyi tangan seseorang menggosok kelambunya. Bunyinya kasar, seperti serit, dan bunyi itu semakin lama semakin dekat. Selepas menggosok bahagian atas, ia menggosok bahagian tepi dan kemudian datang ke bahagian kepalanya, sehinggalah tangan itu masuk ke dalam kelambu dan perlahan-lahan merayap naik sehingga hampir menyentuh telinganya. Dia berkata, tangan itu sangat dekat dengan mukanya. Dia tidak tahan lagi untuk berpura-pura tidur. Dia terus melompat keluar dari kelambu dan menjerit seperti orang hilang akal. "Hantu! Hantu tolong! Hantu!" Jeritannya bergema satu rumah, tetapi tiada siapa yang bangun. Orang yang tidur berdekatan dengannya pun tidak terjaga. Ibu Cik Da juga tidak bangun. Seolah-olah tiada siapa yang mendengar jeritan Pak Cik Jun. Dia berlari ke pintu bilik neneknya dan mengetuknya. Lama dia mengetuk, barulah neneknya membuka pintu. Ketika sedang mengetuk dan nenek belum membuka pintu, dia menoleh ke belakang dan melihat perempuan berpakaian Hmong dengan badan bengkak seperti mayat itu merangkak perlahan-lahan ke arahnya. Sebaik saja nenek membuka pintu, dia terus meluru masuk ke dalam bilik. Di dalam bilik, nenek bertanya, "Jun, kenapa ni? Kenapa ketuk pintu?" Dia menjawab, "Mak, hantu. Ada hantu ikut saya, Mak." Pada masa itu, nenek masih tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Pak Cik Jun sehingga diganggu hantu. Nenek cuba menenangkannya. Dah, tak ada apa-apa. Nak, tak ada apa-apa." Lalu nenek membawa Pak Cik Jun tidur bersamanya. Budak berumur 10 tahun itu akhirnya tertidur sambil dipeluk neneknya. Tetapi tidak lama kemudian,
Kedengaran bunyi dari bilik menyimpan alat pengisar padi yang terletak bersebelahan dengan bilik nenek. Kedengaran suara dingin berkata, "Benda ni apa?" Diikuti dengan bunyi seperti seseorang sedang mengusap mesin itu. Selepas beberapa ketika, kedengaran pula suara berbisik-bisik, tetapi butir bicaranya tidak jelas. Pak Cik Jun dan nenek hanya mampu mendengar dalam ketakutan. Tiada siapa yang berani bersuara. Malam itu, Pak Cik Jun tidur memeluk neneknya sepanjang malam kerana terlalu takut. Pagi esoknya, nenek bertanya kepada Pak Cik Jun, "Kau pergi buat apa semalam? Kenapa dia ikut sampai ke rumah?" Barulah Pak Cik Jun menceritakan perkara sebenar, bahawa semalam dia bermain sorok-sorok di sekolah di kampung sebelah. Apabila nenek mendapat tahu, dia terus memarahinya. "Lain kali jangan main macam tu lagi. Kau tahu tak, sekolah tu tanah perkuburan lama. Banyak hantu jembalang di situ. Macam mana kau boleh main di situ waktu malam? Tak takut hantu datang cekik leher kau ke?" Nenek melarangnya bermain di sana lagi selepas matahari terbenam dan mengugut akan memukulnya dengan kayu jika dia berdegil. Selepas itu, nenek membawa Pak Cik Jun berjumpa seorang bomoh. Bomoh itu melakukan upacara mengikat benang di pergelangan tangannya mengikut kepercayaan suku Mong. Malam itu, Pak Cik Jun tidak lagi diganggu. Keesokan harinya, selepas semuanya selesai, Pak Cik Jun pergi berjumpa dua orang kawannya yang bermain sorok-sorok bersamanya di sekolah tempoh hari. Dia bertanya, "Hari tu korang hilang pergi mana?" "Aku panggil lama gila nak ajak balik. Aku kena kacau hantu tau. Dia ikut aku balik rumah." Kedua-dua kawannya terkejut dan tidak menyangka Pak Cik Jun juga mengalami nasib yang sama. Mereka pun menceritakan apa yang mereka lihat kepada Pak Cik Jun. Kesimpulannya, mereka bertiga diganggu oleh hantu perempuan yang sama. Selepas kejadian itu, Pak Cik Jun dan kawan-kawannya tidak berani lagi pergi ke sekolah itu, walaupun pada waktu siang hari. Dan itulah dia, kisah-kisah seram yang telah dikirimkan. Kedua-dua cerita ini memang sangat menakutkan. Terutamanya kisah kedua, detik ketika perempuan berpakaian Mong itu masuk ke dalam rumah dan mengusap kelambu. Saya cuba bayangkan pun sudah rasa meremang. Lebih-lebih lagi tentang pesanan orang tua-tua supaya jangan bermain sorok-sorok pada waktu malam atau senja. Inilah salah satu sebabnya, kerana kadang-kala akan ada benda lain yang datang bermain bersama. Zaman saya kecil dulu, walaupun dilarang, ada juga budak-budak yang degil dan bermain juga. Pernah terjadi seorang budak hilang. Perkara itu menjadi besar. Orang dewasa terpaksa memanggil ustaz untuk berdoa. Dikatakan budak itu disorok bunian atau hantu tutup mata. Ini mengikut kepercayaan, jadi terpulang kepada kebijaksanaan masing-masing. Selepas upacara selesai, tiba-tiba budak itu berjalan keluar dari hutan. Hutan itu pula tidaklah tebal mana. Budak itu keluar dan memberitahu kawan-kawannya, "Aku dah lama menyorok, kenapa tak ada siapa yang datang cari?" Kisah-kisah tentang bermain sorok-sorok pada waktu senja ini saya percaya pasti akan ada yang pernah mengalaminya. Tetapi jika ditanya kisah mana yang lebih seram daripada yang dihantar hari ini, saya pilih kisah pertama. Kisah hantu telur ayam itu saya tidak pernah dengar sebelum ini. Apabila dapat tahu rupa hantu telur itu macam mana, bayangkan sahaja hantu kanak-kanak berbadan putih dan berambut. Meremang bulu roma dibuatnya. Jika anda suka kisah-kisah seram, maka kita adalah geng. Selamat malam.